Kita nak buat kuih Nagasari menggunakan acuan. Cantik kat sini menggunakan pisang nipah, pisang yang untuk goreng tu. Cantik potong macam ni. Masuk gula, masuk garam. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang nak gunakan santan fresh bermakna tak perlu letak air kosong. Untuk kuih Nagasari ni terpulang akan nak guna pisang nipah atau pisang tanduk. Pastikan pisang tu dah separuh lembik lah biar lagi sedap. Lepas tu untuk part kita nak kukus ni, sama ada akan nak buat 1 layer atau 2 layer. Kalau buat 1 layer, boleh terus je kukus selama 20 minit. Kalau buat 2 layer macam cantik ni, kukus dulu 5 minit layer pertama. Yang kedua ni kita top up lagi adunan dan pisang, baru kita akan full kukus selama 20 minit. Senang kan? So tak perlu lagi cari daun pisang bila kita nak buat kuih Nagasari. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, lembut, gedik, berlemak. Ni sesuai untuk buka puasa nanti ni.